Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, selamat malam. Okay, Alhamdulillah hari ini just nak express my happiness. Sangat happy bila tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim come back dan siap pergi parlimen lagi menjawab macam-macam soalan yang dikemukakan. Dan still ataupun maintain sebagai seorang Perdana Menteri yang very transparent. Jarang kita tengok daripada zaman dulu-dulu sampai sekarang ni PM yang selalu ada di parlimen untuk menjawab. Ada satu sesi khas untuk menimbulkan sebagai persoalan lah. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan yang masih kiranya tidak sihat sepenuhnya lagi, sakit belakang, tapi masih kuat demi untuk menyantuni ahli-ahli parlimen yang tidak menyantuni dia pun. Kadang-kadang kita tengok hari ini macam mana betapa roots, betapa kurang ajarnya Mamat MP Ketimbang Hulu Terengganu tu. Kau kan langsung tak ada adab. Kau dalam muka macam cangkul, muka kau tu dah macam cangkul, tapi perangai kau melhanat kan. Bukan cara kau mencelah tu macam kau main-main je kan. Apa kena mengena dengan soalan tu? Everybody, setiap orang-orang yang bijak, orang-orang yang intelek, sebelum kita nak jawab ni, kita nak memenuhi, kita nak memberi jawapan yang diundang oleh soalan tu. Jadi mestilah ada mukadimah yang baik, hubung kait di antara satu frasa ayat tu dengan ayat yang lain kan. Macam kau ni tak tahulah kau lulusan apa, muka hodoh, perangai hodoh, pemikiran pun tak bagus. Ketimbang, kita sebut ketimbang ni sebab kau telah mencemarkan bahasa Melayu sendiri. Ketimbang itulah kata banding pun kau jadikan sebagai sembang kencing dan sebagainya. Perangai tak pernah senonoh. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu menjawab dengan sebaiknya. Kalau perihal perjanjian ataupun yang dimeterai dengan US itu dah jawab. Lepas tu perihal apa lagi, penyelesaian di Gaza, macam mana dia menyuarakan kepada Trump sendiri. Lepas tu Walaun pun adalah tanya kan, habis Trump dengar ke cakap kau? Maknanya Walaun ni dia memang bodoh sepanjang zaman kan. Aduhai, mentang-mentang lah bodoh tu free, dia rangkul semua kat dia. Okey, kalau kau tanya macam tu, kau tanya Trump dengar ke cakap kau? Trump tu dia pemimpin kuasa besar dunia. Dia ada ego dia yang sangat-sangat yang kita tahu. So soal dia nak dengar tak dengar tu kita tak dapat nak kontrol lah. Yang pentingnya sebagai tanggungjawab sebagai sebuah negara berdaulat yang memperjuangkan nasib rakyat Palestin, so Perdana Menteri kita telah menyuarakan. So kalau kita rasa dia tak dengar pun, so tak payah suarakan lah. So kenapa kau sibuk duk pergi macam Tun M ke, kau orang walang-walang sibuk duk desak, turunlah Anwar. Datuk Seri Anwar tak nak turun. So kalau kau dah tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nak turun, tak akan turun sebelum sampai masanya, tak payahlah kau nak desak-desak. Tapi kau juga yang mendesak, kau juga yang menyuarakan. Sebab kau ada impian kau lah. Impian kau nak jatuhkan Datuk Seri Ibrahim, kononnya nak ganti dengan pemimpin lain, yang kononnya pemimpin akan datang ini dapat memuaskan hati dan perasaan kau. Belum tentu lagi. Lepas ni kau amuk kan nak suruh semua orang tu turun, orang ni turun. Sebab kata Datuk Seri Ibrahim lah, hari tu turun Anwar. So sekarang sibuk nak turunkan siapa pula kan? Turunkan Abah lah kan. Puak-puak sendiri pun tak saling mengkhianati. Kepada Hulu Terengganu, cuba behave well sebagai seorang MP, sebab kau pun tak pernah tunjukkan mana sisi, kau tak pernah tunjukkan apa-apa sisi baik pun dekat parlimen tu lagi. Tak tahu apa isu yang kau perjuangkan. Tapi kau bernasib baiklah sebab dekat Terengganu kan, Terengganu Kelantan kan, Walaun kan setia. Tak apalah, soal itu kita tak kisah. Tapi alang-alang kesetiaan rakyat kau kepada kau tu, kau bawalah isu-isu rakyat yang kau boleh perjuangkan di parlimen. Bukannya kau nak bawa benda-benda bodoh, duk mempelecehkan orang. Kau nak pelecehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kau silap lah sebab satu dunia pandang dia. Top 10 pemimpin Islam yang paling berpengaruh di dunia, bukan di Hulu Terengganu Kau dekat Hulu Terengganu tu, walaupun kau MP, aku rasa kalau yang paling berpengaruh kat Hulu Terengganu tu, kau berada di tempat yang keberapa tak tahulah. Tak ada dalam senarai top 20 pun. Right? Apapun gembira, cumanya jauh dari sudut hati, macam rasa macam Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak nak rehat langsung ke? Rehatlah biar betul-betul sihat sebenarnya. Kalau boleh nak macam tu kan, sebelum comeback. Tapi nampaknya itulah pemimpin yang memang betul-betul nak bekerja untuk rakyat.
itu pun walau untuk melepaskan. Malam ni Gomo dah lepas kan, dah dilepaskan. Kita tengok lepas ni apa Gomo nak kata. Gomo yang kena dekat Ramlah tu. Okey, assalamualaikum.